Satu nama, dua jiwa yang berbeza. Hari ini saya nak bandingkan Toyota GR Yaris dengan Toyota Yaris biasa. Apakah perbezaannya? Jom kita kupas. Nombor 1, harga. Yaris biasa start daripada RM88,000 untuk varian 1.5e. GR Yaris automatic RM325,000. Beza harga tu boleh beli 3 Yaris biasa, saya ada baki isi petrol setahun. Lebih lah kalau korang ada body 95. Nombor 2, engine. Yaris biasa pakai enjin 1.5 liter 4 silinder dengan 107 PS, cukup smooth untuk daily drive. GR Yaris pula 3 silinder, turbo, 300 PS, 400 Nm. Jadi walaupun kurang 1 silinder, kuasa dan torque dia triple power. Nombor 4, transmission. Yaris biasa pakai CVT 7 speed sesuai bila drive jam KL. GR Yaris 8 speed automatic, 0 ke 100 km sejam 5.2 sahaja. Sambil minum kopi pun korang boleh tinggalkan kereta ex-girlfriend korang bertiang-tiang. Dan nombor 5, practicality. Ni part paling obvious lah. Yaris biasa ada 4 pintu, boleh bawa ramai awet. GR Yaris 2 pintu je. Nak impress awet boleh, tapi nak bawa awet ramai kena 2 trip lah. Kalau anda pentingkan practicality, selesa dan jimat minyak, Toyota Yaris 1.5 memang on. Kalau anda suka kereta rally jalanan, corner sedap, power padu, Toyota GR Yaris memang kena untuk jiwa motorsport. Biasa jangan lupa untuk like, share, komen, hadir dan klik link bagi saya untuk maklumat lebih lanjut. Ciao.